Ramai salah faham Easy Payment Purchase atau EPP di Public Gold bukan bermaksud anda berhutang. Dan ramai yang risau nak beli emas sebab fikir kaedah ansuran itu seperti berhutang. Dari sudut syariah, memang betul beli emas tidak boleh secara hutang. Sebab itu Public Gold memperkenalkan konsep Easy Payment Purchase atau EPP yang mana ianya patuh syariah dan bukannya berhutang. Macam mana EPP berfungsi? Harga emas yang anda pilih akan dikunci siap-siap, kemudian anda bayar secara 6 ataupun 10 kali bayar. Tetapi emas itu hanya akan anda terima selepas semua bayaran selesai. Syaratnya, anda mesti bayar tepat pada waktunya. Kalau gagal, ada penalti yang akan dikenakan. Ini beza besar dengan Economascap. Dengan Economascap Public Gold, anda boleh menabung mengikut bajet serendah RM100 tanpa komitmen bulanan, tanpa caj penalti dan tanpa caj tambahan. Bila gram emas anda cukup, anda boleh keluarkan dalam bentuk gold bar atau dinar mengikut saiz yang anda mahu. Public Gold mendidik orang untuk menabung emas, bukannya berhutang. Jadi tak kira anda pilih GAP atau EPP, asasnya tetap sama iaitu emas jadi simpanan yang selamat, bukannya beban hutang. Jadi kalau anda nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.